Kenapa? Kau ingat kau boleh lari dari aku, Ha? Kalau akak nak lari sekalipun, kenapa? Bukan ayah ke yang buang kita orang dulu? Selagi kau tak kahwin dengan Khayan, jangan harap kau boleh lari dari aku. Ingat. Pakcik, apa ni? Mana boleh paksa-paksa macam ni? Kau tak layak nak masuk campur. Siapa cakap? Saya tak layak. Kau tak payah nak jadi hero kat sini lah. Kalau kau tak nak hidup kau susah. Aku beritahu kau. Wah, nak pergi balik lah ya. Janganlah buat kecoh kat sini boleh tak? Aku takkan buat kecoh kalau kau tak melawan aku. Ni aku dah daftar. Dan aku sus kahwin kau dengan Hayan, aku nak kau pergi. Kalau akak tak nak juga? Kau nampak bengkel? Aku mampu bakar semua. Kalau kau nak cabar aku. Tak payah nak libatkan orang lain lah. Pergi balik lah. Tolonglah.